pertama, kalau anda hati anda resah, ada bisnes anda tak lari apa, pertama sekali tuan-tuan ialah apa semua, tuan-tuan kena sentiasa tuan-tuan kena jaga sembahyang tu semua. Kena jaga sembahyang tuan-tuan semua, terutama sekali sembahyang malam. Dan juga di samping juga tuan semua, kita kena zikir. Yang kedua, kita kena zikir. Kalau boleh sepanjang malam. Tapi maksudnya bukan tak tidur, dan semua kita boleh tidur. Maksudnya sebelum kita waktu maghrib kita zikir, waktu isyak kita zikir, dan pada waktu malam kita zikir juga, dan sampai kalau kita bangun tahajud kita zikir juga. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat manfaat daripada tersebut. Kedua, yang ketiga tuan semua, kalau boleh anda berpuasa lah. Berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Kalau anda tak boleh puasa Isnin dan Khamis, anda boleh puasa sekurang-kurangnya 3 hari dalam satu bulan, iaitu 13, 14, 15 bulan Islam, bulan Hijrah. Yang seterusnya tuan semua, tuan-tuan kena berkawan dengan orang soleh. Orang soleh ada kat mana tuan semua? Orang soleh ada di mana? Orang soleh ada di masjid, ada di madrasah, ada di tempat pengajian. Orang soleh tidak ada di kedai kopi tiam, semua tak ada semua. Jadi anda kena sentiasa berkawan dengan orang soleh. Bila anda berkawan dengan orang soleh, maka semua segala kebaikan yang ada pada Allah SWT kita akan dapat pada kita, insyaAllah.